Alhamdulillah kita dah sampai Madinah. Woo! Lama tak datang Madinah. Serius, rindu. Ni bandar favourite. Orang dah baik, cuaca dia best, berangin selalu. Kita tengok macam mana perjalanan umrah kita hari ni. Ni hotel kita dekat Madinah, Grand Plaza Al Madinah. Jadi hotel kat Madinah ni, dia biasa kita tak boleh stay over seminggu lah. Over 1 week kita kena keluar. Sebab memang hotel kat Madinah sangat terhad. Hanya ada 30,000 bilik saja seluruh Madinah. Jadi kita kena keluar. Mekah tak apa, tak ada 300,000 bilik seluruh Mekah. Jadi tu je nak beritahu info yang menarik. Ni tiket breakfast. Ni pula view hotel ni, keliling dia. Ni bilik kita kat Madinah, Hotel Grand Plaza ni. Jadi ni adalah Grand Plaza Hotel. Ni bilik kita 33. Tu hotel kita, Grand Plaza Hotel Madinah. Dan kita tengok je kiri, gate 339 Masjid Nabawi. Gate 339 kita nampak terus pintu 26, 25 Masjid Nabawi. Kalau perempuan recommended masuk pintu 22, lelaki boleh 21 ke bawah. Recommended lelaki masuk pintu 20, boleh jalan straight ke Raudah. Jadi ni drinking water saja, ni air biasa. Okey, yang air zam-zam tu dalam tong-tong macam tu air zam-zam. Tu jangan confuse lah. Ni pula gambar-gambar ada Masjid Nabawi. Memang lawa betul masjid ni. Kat situlah Raudah. Dan kat sinilah semua orang beratur ni guna nusuk untuk masuk Raudah. Bawah hijau tu Raudah. Ni orang-orang yang tengah beratur nak masuk Raudah, dia akan first pergi 38 untuk check nusuk orang. Baru masuk ke ikut 39, keluar ikut pintu 41. Dekat nampak kat kubah hijau tu ada macam benda timpul tu, ada tingkap. Tu tingkap untuk bagi langit nampak makam Rasulullah. Gate 367 ni kat depan masjid. Nampak tu ada orang-orang yang vest coklat ni. Orang-orang vest coklat ni pekerja yang jaga nusuk. Jadi dia akan check setiap app nusuk, dah register ke, dah confirm attendance ke. Lepas baru lalu ke sana. Lepas tu ada orang kedua, dia akan double check, pastikan betul orang ni betul nusuk, dia dah confirm attendance ke apa. Baru pergi ke gate 38 tu. Dari pintu Babu Salam ni laluan, barulah dapat ke pintu Babu Salam untuk visit makam Rasulullah. Dia tak boleh nak straight je jalan ke Babu Salam. Dia memang kena ikut laluan pusing yang jauh ni. Masuk maghrib, kita masuk dari pintu 4, pintu Hijrah Gate. Inilah dalaman Masjid Nabawi. Sekarang kita kat tengah Masjid Nabawi. Boleh nampak kat atas ni, kita memang kat tengah. Kat situlah Raudah dan makam Rasulullah. Jadi daripada gambar ni dapat Raudah, nampak makam Rasulullah. Dalam makam Rasulullah pun ada juga sahabat-sahabat Nabi macam Omar dan Abu Bakar. Di dekat kanan masjid ada tangga. Kalau naik tangga dapat pergi rooftop view Masjid Nabawi. Kat bumbung Masjid Nabawi tak adalah apa sangat. Cuma memang rasa sejuk. Dapat solat atas parikah. Dah berlapang atas masjid. Makam Rasulullah paling depan. Kat depan tu. Cuma pukul 8 dia tutup rooftop ni. Kita semua akan turun sekarang ni. Dari ni escalator turun dari rooftop tadi. Dia tak boleh dah betul-betul atas Raudah. Kalau kat rooftop tu sebab tu Raudah dengan makam Rasulullah. Tapi kita boleh lah serapat mungkin kot untuk dapat ke situ. Rupanya bawah Masjid Nabawi ada parking 3 tingkat. 4 tingkat tak pasti lah. Tapi memang gila dalam kita ni. Kita hanya turun dalam ni sebab nak pergi toilet je. Ya, kat parking underground ni ada lift. Ada juga untuk OKU punya parking. Banyak ke parking dia. Ni pula booking Raudah dalam app nusuk.